Hai semua dan selamat datang kepada barisan panel juri Idea 626 ke sesi penerangan khas kita hari ini. Kita akan menyelami satu inovasi yang sangat luar biasa dari Agrotech Squad IKBN Bandar Penawar. Ia dipanggil EcoGamma. Di bawah seliaan TS Muhammad Sopian bersama Nadir, Adam dan Irwan, projek ini sebenarnya bukan sekadar projek sains biasa tau. Mereka berjaya bawa kecerdasan buatan bertaraf industri lurus ke tapak ladang luar bandar. Dan paling menarik, mereka selesaikan dilema terbesar para petani kita menerusi teknologi pengkomputeran pinggir yang sangat mengagumkan. Okey, ini peta jalan kita untuk hari ini. Kita akan mula dengan melihat dilema automasi pertanian masa kini. Kemudian kita berkenalan dengan EcoGamma. Selepas tu, kita akan tengok bagaimana ia tetap pintar walaupun tanpa internet, rahsia ia mencapai kos operasi SIFA, ketelusan fungsi AI-nya dan akhir sekali, impaknya kepada industri. Jom kita mula. Bahagian pertama, dilema automasi pertanian semasa. Cuba anda bayangkan realiti sebenar pengusaha tani di luar bandar hari ini. Majoriti masih bergantung pada timer bodoh yang sangat kaku. Waktu hujan lebat pun, ia gigih menyeram baja. Memang rajin, tapi ini pembaziran besar kan? Dan kalau musim panas terik pula, jadual kaku ni buatkan akar tanaman terkena kejutan haba. Terbakar akar tu. Lepas tu, ada yang cuba pakai sistem IoT komersial berasaskan awan. Nampak canggih, tapi bila internet di luar bandar tu terputus, seluruh ladang terus lumpuh. Itu belum lagi kira beban yuran langganan bulanan awan pihak ketiga yang sangat membebankan poket mereka. Jadi perbezaannya di sini sangat jelas. Cara lama tu ibarat robot yang cuma tahu ikut arahan if-else. Kalau A, buat B. Memang tak ada budi bicara langsung. Tapi cara EcoGamma, ia umpama meletakkan satu ejen berfikir yang dinamik di ladang tu. Ia tak terikat dengan jadual yang kaku, sebaliknya ia bertindak mengikut kefahaman dan konteks situasi semasa ladang. Kita masuk ke bahagian kedua, EcoGamma sebagai ejen AI hybrid. Benda paling penting anda kena tahu tentang EcoGamma ni, ia bukanlah setakat satu lagi papan microcontroller perkakasan. Sama sekali tidak. Ini adalah satu anjakan paradigma yang sebenar dalam pertanian pintar. Sistem ini menggabungkan kehebatan generatif AI untuk faham keadaan cuaca dan tanah yang kompleks dan dipadankan pula dengan kelajuan pengkomputeran pinggir supaya ia boleh buat keputusan secara masa nyata. Okey, bahagian ketiga. Ini adalah kehebatan utamanya. Pintar walaupun tanpa internet. Kalau anda tengok pada seni bina mekanisme ini, rahsia utama kelangsungan ladang terletak pada mekanisme fail-safe Dewey Mode. Ini memang game changer. Kebanyakan sistem komersial akan mati bila tak ada internet. Tapi EcoGamma direka khas supaya masa terhenti atau downtime adalah SIFA apabila berdepan krisis capaian internet di kawasan pedalaman. Macam mana ia berfungsi? Sangat licik dan bijak. Bila internet ada dan stabil, ia guna mod online dan berhubung dengan API Google AI Studio guna model Gemini. Tapi, magic sebenar berlaku kalau talian tiba-tiba terputus. Sistem ni sikit pun tak panik. Ia secara automatik akan bertukar kepada pemprosesan lokal menggunakan model Gemma 2B yang dijalankan di atas Ollama di dalam pelayan tempatan ladang itu. Hasilnya, ladang masih diurus dengan 100% kepintaran AI biarpun sepenuhnya di luar talian. Sekarang, bahagian 4. Perkara yang petani paling suka dengar, sifar kos operasi total. RM0, ya, sifar ringgit. Ini fakta paling revolusioner. Kos operasi atau OPEX untuk perisian bulanan dihapuskan sepenuhnya. Bayangkan kelegaan petani bila tak perlu pening kepala fikir pasal yuran langganan bulan depan. Anda mesti tertanya-tanya macam mana Agrotech Squad buat sampai jadi sifar OPEX ni. Jawapannya adalah dengan menggunakan teknologi sumber terbuka sepenuhnya. Pelayan lokal mereka kodkan guna Python dan Flask. Tak ada lesen berbayar langsung. Papan pemuka visual pula dibina dengan Streamlit pun secara percuma. Sebab mereka proses semua data ni secara lokal di tapak ladang, petani dah tak payah bayar yuran pangkalan data awan pihak ketiga. Dan yang paling best, pelaburan perkakasan untuk dummy node cuma di bawah RM200. Ini betul-betul membebaskan golongan petani B40 kita. Mari kita bandingkan prestasinya. Waktu panas melampau, sistem lama tanpa belas kasihan terus culah baja dan berisiko membakar akar tanaman. EcoGamma, ia pantas bertukar ke cooling mode untuk selamatkan pokok. Sistem komersial sangat bergantung pada internet, EcoGamma langsung tak perlukannya sebab ia guna pengkomputeran pinggir tempatan. Daripada tahap logik keputusan sehinggalah kecekapan pembajakan yang langsung tak membazir waktu hujan, EcoGamma menang besar dalam setiap metrik perbandingan. Seterusnya, bahagian 5, ketelusan melalui explainable AI. Selalunya, orang ingat AI ni macam satu kotak hitam. Ia buat kerja secara rahsia.
Tapi melalui konsep Explainable AI atau XAI ini, EcoJammer bersifat sangat telus. Ia tak sekadar bagi arahan on atau off pada pembaja. Ia siap jana log dalam bahasa yang mudah manusia faham. Contohnya, ia akan beritahu, hari ini saya matikan pembaja dan pasang mod penyejukan sebab suhu luar dah cecah 36 darjah Celsius, nanti akan rosak. Betul-betul rasa macam ada pengurus ladang peribadi kan? Dan inilah bukti bila XAI berfungsi di dunia nyata. Pemilik ladang dibekalkan dengan papan pemuka laporan kesihatan yang merumuskan segala status, kelembapan, suhu dan amaran. Malah kalau tanah tu terlalu kering, sistem dengan pantas menghantar amaran email terus ke telefon petani macam amaran kritikal tanah kering. Jadi, petani sentiasa maklum dengan keadaan ladang tanpa perlu meneka-neka. Akhir sekali, bahagian 6, mari kita sembang pasal impak komersial dan industri. Impak penyelesaian ini bukan calang-calang. 3 perkara utama. Pertama, 100% data ladang adalah milik mutlak petani itu sendiri sebab data disimpan di lokal. Kedua, ia berjaya mendemokratiskan pertanian persis, membolehkan pekebun kecil B40 nikmati teknologi setaraf estet komersial gergasi. Ketiga, dan ini paling penting untuk warga IKBN, projek ini berjaya mengangkat pedagogi TVET itu sendiri ke tahap IR 4.0 yang sebenar, bukan sekadar pasang wayar asas lagi. Seperti mana kata-kata pengajar vokasional mereka, NJ Haril Anwar, projek ini merentak pelajar keluar dari zon selesa. Mereka terpaksa bertarung dan akhirnya menguasai realiti sebenar industri hari ini, seperti integrasi Python, pengurusan API dan membina logik AI di peringkat lokal. Inilah kemahiran masa depan yang industri sedang cari.